Okey, rahsia setup H4. So, kalau korang nampak sebatang bearish dekat H4 macam ni, okay, dia bentuk mother candle ataupun sell engulfing, satu batang macam ni, korang just markingkan saja macam ni, korang tarik. Pada kat sini, buatkan satu zone, bermaksud selagi price tak break dekat sini, korang cari sell saja. Nampak dekat sini? Dekat lower time frame, M15, korang cari sell saja. Price naik, sell. Price naik, sell. Nampak dia tak break. So, sekarang ni, korang pergi the lowest H4. So, lowest H4 dekat mana? So, dekat sini. Kat sini nampak ni? Dekat area dekat sini, apabila price naik saja, korang pergi dekat M15, korang buat zone saja. Nampak ni? M15, sini ada support ke resistance. Dekat sini. Dan juga dekat sini, korang buat zone sahaja. Okay, birukan. So, birukan. Macam saya birukan, saya tahu. Okay, ini untuk saya mencari peluang untuk sell saja. Untuk scalping, ya. So, nampak sini ke sini pun adalah 1000 pip. Okay, sebab apa? Dia masih lagi berada dalam zon merah. Ataupun kita panggil dekat sini adalah setan merah. Nampak ni? Setan merah, 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 merah. So, korang markingkan setan merah macam ni. Korang pergi kepada M15. Selagi dia tak break zone dekat setan merah ni, korang cari peluang untuk sell saja. Pergi dekat M5 ataupun M3, ada breakout sell saja, korang sell. Nampak? Ada breakout sell saja dekat sini, korang sell. Ada breakout sell saja dekat sini, korang sell. So, macam ni dekat sini. Kalau dia naik atas dekat sini, kalau ada breakout sell, korang sell. Tak ada breakout, korang jangan sell. Okay? Nampak? Ada breakout sahaja, korang sell. Okay? Itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. Kalau korang nak belajar lagi pasal rahsia setup candle Jepun, link ada dekat bio di atas. Korang boleh klik ataupun korang klik dekat beg kuning. Korang boleh beli dekat beg kuning sekarang. Itu saja. I'll see you. Assalamualaikum.